Dengar sini, aku nak cerita pasal satu benda yang orang selalu tak perasan, iaitu pasal macam mana kuasa besar, terutamanya Amerika Terikat, buat kerja kotor mereka untuk jatuhkan proksi dia. Mereka panggil ni Jakarta Method. Korang bayangkan, Washington tak terus terang-serang, tapi mereka cipta konflik dalaman, guna orang tempatan, seksa dan bunuh lawan mereka. Bukan satu atau dua kes, tapi dah banyak kali benda ni jadi, terutama kita tengok era 50-an, 60-an, 70-an. Macam mana mereka uruskan untuk jatuhkan Sukarno, sehingga menyebabkan rakyat ramai terbunuh itu? Mereka buat Jakarta Method ni di mana? Di Chile, di Argentina dan beberapa negara yang di Amerika Terikat Selatan selepas daripada itu. Begitu juga, macam mana mereka jatuhkan Saddam Hussein itu melalui peperangan, kemudian mereka jatuhkan Muammar Gaddafi pun dengan jalan yang sama, peperangan, tapi gunakan orang tempatan untuk menangkap, menyiksa dan membunuh Gaddafi. Regime change yang dibuat oleh Amerika Terikat ini bukan satu perkara yang baru, walaupun mungkin generasi Gen Z dan Gen Y ini mungkin dia tengok ni satu kejutan sebab ni kali pertama, tapi sebenarnya bukan kali pertama, dah berpuluh-puluh regime change yang dibuat oleh Amerika Terikat. Kalaulah di sebelah sini ada pula Indonesia yang jatuh kepada komunis ataupun setidaknya mesra kepada Soviet Union sebagaimana Sukarno, maka habis Asia Tenggara ni, sedangkan ini adalah lokasi yang penting kepada dunia barat dan kepada Amerika Terikat sejak beratus tahun dulu yang lagi. Operasi nak jatuhkan Sukarno itu dia bukan terus-menerus sebagaimana Nicolas Maduro, dia tak buat begitu, dia gunakan pelakon tempatan, mencipta satu konflik dalaman. Kononnya ada 7 orang tentera, pegawai kanan tentera daripada Jeneral nombor 1 sampailah nombor 6 campur dengan tentera biasa jadi 7, ditawan dalam satu malam, kemudian mereka disiksa, kemudian mereka dibunuh. Itu yang disebut sebagai tragedi Lubang Buaya. Maka bila jadi begitu, maka terus dicipta anginnya ke seluruh Indonesia bahawa komunis telah pun bangkit di Indonesia, general tentera telah pun dijatuhkan, maka tak lama lagi Sukarno pun nak dijatuhkan kononnya, walhal mereka nak game, nak framekan Sukarno part of kumpulan tersebut. Akhir sekali darurat diisytiharkan dan mereka yang duduk di layer ketiga maknanya bukan pun general, bukan pun timbalan general, tetapi yang berpangkat menjar general saja, iaitu 2-star general, iaitu Suharto diangkat menjadi general, walaupun dia kata sebagai pemangku sementara dan sebagainya, maka kuasa duduk dekat dia. Sebab kes ni terlalu besar, macam mana satu orang 6 terus pangkat tentera yang paling tinggi telah pun dibunuh, ini satu benda yang besar. Maka kuasa yang ada kepada Sukarno ditarik, Sukarno tidak ada kuasa, maka Suharto yang jadi memang memerintah sebagai pemerintah tentera. Lalu dijalankan operasi untuk menangkap mereka yang didakwa sebagai komunis ini, bahkan bukan sekadar komunis yang ditangkap, yang pertamanya benda itu adalah orkestra daripada Amerika Terikat yang konspirasi wujudkan perkara itu. Siapa sebenarnya yang bunuh 7 jeneral tentera ni tak tahu, tak dibuktikan. Sampai ke hari ini pun diperbahaskan lagi benarkah komunis yang bunuh. Tetapi kalaulah tujuannya nak menjatuhkan komunis dan menjatuhkan Sukarno di Indonesia pada ketika itu, dengan makna puak yang duduk di side Amerika Terikat yang melakukan pembunuhan, maka dilakukan perang terhadap merah. Golongan merah ini golongan kiri, golongan komunis. Tetapi apa yang berlaku bukan sekadar komunis yang mereka tangkap, komunis yang mereka bunuh, rakyat awam biasa pun ramai terbunuh, yang dikatakan sekitar 2 juta orang dalam apa yang berlaku dalam tahun 1965 lebih kurang begitu. Pembunuhan itu bukan apa kerana ketakutan yang ditimbulkan seluruh negara menyebabkan satu orang jiran takut dia dituduh sebagai komunis, dia pun pergi tuduh kawan jiran dia sebagai komunis. Padahal dua-dua tak komunis. Sebab apa? Sebab nak selamatkan diri dia supaya dia tak dituduh. Maka berlakulah pembunuhan yang besar di Indonesia yang dikatakan sekitar 2 juta orang semata-mata nak jatuhkan satu orang Presiden Sukarno. Ni Amerika Terikat punya kejam. Sama juga dilakukan kepada Presiden Mossadegh, satu orang presiden yang sosialis di Iran pada tahun 1950-an. Dan padahal bukan kerana komunis dia, bukan kerana sosialis dia, bukan kerana itu, tapi kerana dia menentang penjajahan. Bila naik Mossadegh lawan, dia jadikan syarikat minyak ini milik Iran, bukan lagi milik British. Maka benda tu menggugat kuasa besar tidak ada tenaga, ini maka jadi masalah lah, tak ada minyak dan gas untuk mereka kuasai, maka mereka jatuhkan dia. Jadi banyak regime change berlaku seluruh dunia. Kemudian apa yang mereka buat di Indonesia itu, benda itu duplicate. Oh, tahu apa dia buat lepas pada itu? Korang tahu boleh baca apa yang disebut sebagai Jakarta Method. Jadi banyak cara sebenarnya, termasuklah Maduro yang berlaku pada hari ini. Bagaimana tindakan Amerika Terikat itu berbeza-beza. Dia berbeza-beza itu disebabkan kepentingan dan keutamaan.
Pertama, yang keduanya Soekarno dianggap sebagai bapa negara, orang yang mengasaskan Republik Indonesia, maka kebangkitan rakyat akan berlaku. Jadi bagaimana nak menimbulkan kemarahan, nak menimbulkan kebencian dan sebagainya supaya tindakan mereka itu ada justification, itu satu perkara yang penting. Bashar tadi boleh tak dia buat 2 jam nak tangkap Bashar sebagaimana dia tangkap Maduro? Boleh jadi boleh, pasalnya dia tak buat. Sebab dalam konteks mereka di Syria itu, mereka yang bangkit itu majoritinya adalah bukan kumpulan yang mesra kepada Amerika Terikat. Jadi jatuh Bashar, naik kumpulan lain yang bukan pro kepada Amerika Terikat tak ada gunanya, jadi biarlah Bashar duduk kat situ walaupun Bashar lemah. Takkanlah Ahmad Al-Syara'a boleh ambil Damsyik dalam masa 1 malam ataupun 2 malam saja, takkanlah Amerika Terikat tak boleh ambil Bashar al-Assad dalam masa 2 jam juga macam mana dia ambil Maduro, tapi dia rasakan tidak ada guna dia ambil Bashar al-Assad. Satunya dia nak ambil Bashar al-Assad, pengganti Bashar al-Assad yang mesra kepada Amerika Terikat tidak ada, maka bila munculnya pengganti yang boleh dijanjikan oleh sekutunya di rantau itu, baik Turki ataupun Saudi dan sebagainya, maka mereka boleh bagi sokongan. Buku ini berbeza dengan buku yang kita tulis sebelum ini yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin, kepada Isbiul, ataupun tumpu sepenuhnya kepada gerakan politik yang ada dalam negara tersebut. Tapi buku ini dipergi lebih luas. Eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di Timur Tengah ini secara runcit-runcit. Datang isu Syria, kita kromom dekat Syria. Datang isu Iran, kromom dekat Iran. Bahaskan dekat situ. Semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecahkan kita. Sebaliknya melihat isu secara keseluruhan, melihat isu secara akar konflik tersebut, dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang dan siapa sepatutnya kita sama perjuangkan. Itulah yang terkandung dalam buku ini, tuan-tuan. Adakah anda rasa Amerika Terikat bertindak mengikut keutamaan atau kepentingan dalam menjalankan Jakarta Method ini?